hampir semua penjajah waktu dulu, saudagar-saudagar kolonial ini juga nomad semuanya nomad, nomad. Nah, yang penting tu adalah faktor yang memperbolehkan mereka itu bergerak ke mana saja, dan faktor yang memperbolehkan mereka itu bergerak dan menetap di mana saja adalah kuasa. Dan mereka tak sedar sejarah Belanda di Indonesia. Amnesia sejarah. Kan, amnesia sejarah. Kamu datang dari Belanda, takkan kamu tak tahu apa yang negara kamu telah buat ke Indonesia, khususnya ke Bali. Tapi kerja yang mereka buat itu memerlukan, seperti yang Azan kata tadilah, satu backdrop yang eksotik. Jadi saya rasa ada ini satu konsep yang berbau romantik. Kerana idea bahawa mereka ini adalah manusia yang bebas, mandiri, berdikari, merantau, petualang yang dapat ke mana pun mereka melihat dunia. Wacana orientalis itu, ia sebenarnya satu wacana yang memaparkan Asia dan Afrika itu sebagai satu tempat yang eksotik. Tapi bahayanya konsep eksotik ini adalah, eksotik ini juga bermakna bahawa ia primitif, ia mundur, dia autentik kerana dia belum terbangun lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam podcast Sejarah yang Tak Diajar bersama Prof. Faris Noor yang tidak asing lagi. Ini adalah episod kita buat kesekian kalinya lah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang setia bersama mendengar. Kita dapat banyak feedback, rata-ratanya mengharapkan agar kita konsisten lah dengan podcast ni, Prof. Ya, mudah-mudahannya begitu, Prof. Jadi saya rasa isu yang kita nak bincangkan pada hari ini pun adalah isu yang sebenarnya tidak masih segar. Isu ini dibincangkan. Kita akan bincangkan tentang digital nomad, Prof. Jadi digital nomad ni sebenarnya adalah, kalau kita boleh sebut, semacam adalah satu kategori baru manusia lah di dalam dunia global pada hari ini, yang mana mereka ini boleh mendapatkan pendapatan tidak terikat kepada kerja fizikal mereka. Bukan kerja fizikal, tempat fizikal. Maknanya kena duduk kat satu tempat untuk dia dapat duit, sedangkan dia boleh buka laptop, duduk di mana-mana negara yang mungkin eksotik bagi mereka untuk duduk, dan mereka boleh buat duit di sana. Dan komuniti ni kemudiannya dah berkembang dan sudah pun banyak tempat yang kita tahu. Dan saya rasa rata-rata masyarakat kita, bukan hanya di Malaysia tetapi di Asia Tenggara sudah pun melihat proses ini dan melihat kesan-kesan dia, merasai kesan-kesan dia. Saya rasa yang paling kontroversi, yang paling terdekat ni adalah di Bali, Prof. Sewaktu mereka buat running club dan kemudian penduduk tempatan sendiri dihalang untuk memasuki acara tersebut. Dan ini semacam berlakunya diskriminasi lah. Dan dia mendatangkan satu persoalan yang banyak persoalan kemudiannya muncul tentang digital nomad ni. Mungkin tentang ekonomi, tentang kedaulatan, tentang politik ruang dan banyak lagi yang kita boleh bincangkan. Dan itulah topik yang akan kita kupas pada sesi kali ini, Prof. Jadi mungkin kalau kita boleh membuka perbincangan pada hari ini, Prof, dengan apabila mereka datang ke tempat-tempat yang mungkin disebut sebagai eksotik di Bali, yang video yang Prof kirimkan kepada saya di Danang itu pun antara tempat yang dilihat sebagai dekat dengan selera tradisional ataupun merasai pengalaman autentik masyarakat tersebut. Dan mereka duduk di sana, tinggal di sana, dan kemudiannya telah berlaku banyak perubahan pada bandar tersebut. Bandar tersebut meraihkan kehadiran mereka dan kemudiannya mungkin menyebabkan penduduk asal dan tempatan itu tersisih kerana kuasa ekonomi, kuasa beli yang mungkin lemah di peringkat tempatan, tetapi kerana mereka meraihkan kumpulan digital nomad ni. Jadi ruang ni sebenarnya untuk siapa, Prof? Mungkin
daripada perspektif sejarah, kita tinjau fenomena ini daripada sejarah. Dan mengapa dan bagaimana fenomena digital nomad ni buat saya lah bukanlah satu fenomena yang benar-benar baru. Kerana apakah itu digital nomad? Digital nomad, kata nomad itu maknanya manusia yang dapat hidup di mana pun, bebas bergerak dan hidup di mana pun, dan kata kuncinya adalah digital, iaitu komuniti ini adalah satu komuniti di mana hampir semua yang ada dalam komuniti itu berkecimpung dalam satu bidang, iaitu bidang digital technology. Ini termasuklah media, influencer, selebriti dan juga orang yang membuat apps dan lain-lain lagi. Jadi mereka mencari tempat dan ruang untuk bekerja dengan bebas. Tapi kerja yang mereka buat itu memerlukan, seperti yang Azan kata tadilah, satu backdrop yang eksotik. Jadi saya rasa ada ini satu konsep yang berbau romantik. Ia berbau romantik kerana idea bahawa mereka ini adalah manusia yang bebas, mandiri, berdikari, merantau, petualang yang dapat ke mana pun, mereka melihat dunia, mereka mengalami perbezaan kaum, budaya, bangsa, agama dan lain-lain lagi. Dan saya rasa di kalangan mereka ni, kalau kita menontonlah podcast mereka, video yang mereka paparkan di media sosial tu, seringkali apa yang kita lihat dan dengar itu adalah keinginan untuk merekayasa satu identiti yang baru, iaitu saya menemui identiti saya, diri saya apabila saya menjelajah keluar, dan tapi untuk menjelajah keluar itu, tempat asing itu harus ada, kerana tempat asing itulah negara asing, tak kira lah Bali ke Danang ke mana pun, tempat asing itu perlu, kerana itulah tempatnya yang menjadi pentas untuk identiti mereka. Jadi apa yang Azan sebut tadi kan, kontroversi yang tercetus di Bali apabila beberapa antara mereka ini membuat satu klub jogging sebenarnya, klub jogging, dan mereka ingin berjogging bersama. Okey, itu tak salah, kalau nak jogginglah. Tapi dengan Bali itu sebagai background dia, jadi kita bukan jogging di New York, kita jogging di Bali. Jadi Bali itu menjadi background untuk drama ini. Nah, yang menjadi kontroversi itu adalah apabila beberapa warga Indonesia, orang Bali sendiri juga ingin masuk, turut sama kan, nak pergi jogging juga, dan tiba-tiba nampaknya bahawa ada sebenarnya halangan, bahawa grup ini hanya mengambil kira kehendak kelompok-kelompok tertentu, iaitu golongan digital nomad international ini, dan bukan yang lokal, bukan yang tempatan. Nah, inilah yang menyebabkan mereka tu dituduh rasis, dan elitis. Nah, bagi saya, sebagai seorang sejarawan kan, saya sebenarnya tak heran apabila berita ni keluar di Indonesia, kerana buat saya ini pattern yang lama. Ini corak yang lama, kerana kalau buat saya yang meneliti sejarah penjajahan di rantau kita di abad ke-19, hampir semua penjajah waktu dulu, saudagar-saudagar kolonial ini juga nomad semuanya nomad, nomad. Nah, yang penting tu adalah faktor yang memperbolehkan mereka itu bergerak ke mana saja, dan faktor yang memperbolehkan mereka itu bergerak dan menetap di mana saja adalah kuasa. Kuasa dalam bentuk ideologi kolonial kapitalisme yang membuat mereka itu luar biasa, yang memberikan mereka itu status dan identiti yang berbeza daripada masyarakat yang dijajah. Jadi idea romantik ini kan, ini sebenarnya satu idea yang lama. Ia berbau orientalis juga kan, kerana kita tahu dalam seperti mana yang ditulis oleh Edward Said, wacana orientalis itu, ia sebenarnya satu wacana yang memaparkan Asia dan Afrika itu sebagai satu tempat yang eksotik. Tapi bahayanya konsep eksotik ini adalah, eksotik ini juga bermakna bahawa ia primitif, ia mundur, ia autentik, kerana dia belum membangun, belum terbangun lagi. Jadi itu yang dicari oleh mereka. Jadi bila kita balik ke sejarah abad ke-18, 19, 20-an, kita lihat
dalam tulisan-tulisan Raffles, Crawford dan lain-lain lagi, tema-tema yang sama bahawa I have come to the exotic East, ya, saya telah tiba di Asia yang eksotik ini, dan eksotik pada waktu itu maknanya negara yang mundur, yang kita menganggap primitif, yang mereka menganggap dalam keadaan huru-hara dan lain-lain lagi, dan mereka membawa pembaharuan, pencerahan, kebaikan dan lain-lain lagi, membawa sains dan teknologi. Sama juga dengan wacana di kalangan digital nomad ini, ya. Mereka menganggap diri mereka itu tak bersalah kerana mereka datang untuk belajar dan tahu dan mengenali bangsa lain, kaum lain, budaya lain, dan juga menganggap bahawa diri mereka itu adalah pembawa pembaharuan. Mereka membawa idea baru, teknologi baru, apps baru dan lain-lain lagi. Masalahnya adalah generasi ini, ya, yang datang tak sedar bahawa sebenarnya mereka mengikut jejak yang sama. Jalur-jalur yang sama. Yang dahulunya membawa Raffles dan Crawford dan Mundy dan segala imperialis dan kolonialis, tapi jalur itu masih sama. Jadi apakah jalur itu? Jalur itu adalah pergerakan kapital. Dan kapital itulah yang memperbolehkan mereka ini daripada negara-negara kaya datang ke negara-negara membangun yang dianggap eksotik. Dan apa yang eksotik itu adalah satu tafsiran, satu definisi yang ditentukan oleh mereka. Kalau mereka melihat kita sebagai eksotik, kita eksotik lah. Ya. Nah, apakah itu eksotik? Eksotik itu adalah kemiskinan, kemunduran dan lain-lain lagi. Dan itu dijadikan satu idea yang romantik. Seakan, kita ni eksotik kerana kita tak semaju seperti mereka. Dan mereka nak lari daripada hidup moden di Barat, datang ke Asia dan Afrika yang tidak semoden, tidak terbangun seperti negara mereka sendiri. Buat mereka itu adalah sejenis eskapisme, ya, untuk melarikan diri, untuk mencari identiti yang baru. Tapi kalau itulah logik dia, makanya wilayah kita ini, negara-negara kita, bumi kita, masyarakat kita, diri kita sendiri, kita ni hanya backdrop. Kita menjadi backdrop untuk pentas mereka. Dan drama ini adalah drama khusus untuk orang kaya, orang yang relatif kaya, yang datang daripada negara yang lebih kaya, lebih kuat, lebih maju daripada kita. Nah, bukankah ini tak ada bezanya dengan apa yang berlaku sekarang ini dengan apa yang berlaku 200 tahun dulu, kan? Yeah. Nak datang untuk civilizekan orang. Ya, datang untuk civilizekan orang dan datang untuk membawa benda-benda yang baru. Macamlah kita ni terpesona, ya, bila nampak dia orang ni membawa kemahiran yang tak ada pada kita. Jadi justru itu, apabila itu berlaku, ia menafikan pengetahuan dan kemahiran lokal yang sudah ada. Saya rasa banyak benda yang kita boleh tarik daripada Prof sebut tadi, tapi yang paling menarik saya sebab mereka ni datang daripada utara, Prof. Mereka datang daripada utara dengan dibayar gaji USD. Jadi kadang-kadang kalau dibayar 2,000, 3,000 USD tu, kalau mereka duduk di sebelah selatan ini, mereka boleh hidup mewah. Tapi in term of dari sudut, bagaimana kalau mereka ni mendapat gaji daripada tempat lain, mendapat pendapatan daripada tempat lain, dan menggunakan pendapatan tersebut ataupun hidup di satu tempat yang lebih murah keadaan dia. Dari sudut moral, dari sudut politiknya, macam mana, Prof? Sebab dia melibatkan penduduk tempatan, Prof. Dan juga sudut ekonominya. Dari sudut ekonomi. Berlakunya gentrifikasi, berlakunya pembangunan-pembangunan yang bukan untuk orang tempatan lagi, tapi untuk mereka. Benar. Dan saya rasa kan kita dapat kaitkan ini dengan fenomena industri pelancongan moden. Ya? Kerana pelancongan moden ni kan pelancongan yang kita lihat zaman ini, ya, pelancongan besar-besar, mass tourism. Ini satu fenomena yang baru, ya. Ia hanya wujud setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Di mana di Barat, khususnya di Amerika dan di setengah-setengah negara Eropah, setelah tamatnya Perang Dunia Kedua tu, mulalah dekat the boom years, ya, di mana dividen perang tu kembali dan mereka ada wang dan ada peluang. Jadi kita lihatlah, kalau dulunya 100 tahun dulu mungkin 200-300 pelacung yang datang daripada Eropah atau Amerika. Tapi setelah itu dari beratus jadi beribu, jadi berpuluh ribu. Ya. Nah, apabila ini berlaku, kan masalahnya adalah kita, iaitu negara-negara membangun, mengalu-alukan kedatangan mereka ini kerana mereka membawa kapital. Ya, itu faktor yang penting, ya. Dan dalam proses itu kita menyediakan infrastruktur pelancongan untuk membuka ruang buat mereka ini. Jadi jauh sebelum digital nomad tu
telah ada tourism, mass tourism. Dan kita lihat balik ke Bali, ya. Kalau di Bali itu kita semua tahu, ya, bahawa masyarakat biasa, masyarakat lokal di Bali itu menghadapi banyak masalah, khususnya air, ya. Walaupun Bali itu pulau dikelilingi dengan laut, ya, tapi masalah air di Bali. Kenapa? Kerana dibangunkan begitu banyak hotel-hotel mewah yang menyedot semua air itu. Untuk apa? Untuk kolam renang, untuk shower mereka dan lain lagi. Jadi air itu dihalakan ke hotel-hotel yang mendapat monopoli, ya, yang menggunakan air itu. Yang sisa itulah yang dibahagikan di kalangan masyarakat petani di Bali, di Bali. Jadi oleh kerana itu, kalau kita keluar daripada zon pelancong, ya, di Bali atau di manalah, di Phuket ke mana ke, bila kita dah keluar daripada zon selamat itu, safe zone itu, dan kita pergi ke kampung, ke desa, dan kita akan sedar bahawa kadang-kadang elektrik pun tak ada, air pun tak cukup dan lain-lain lagi. Kenapa? Kerana industri turisme itu. Nah, itu dampak turisme, dan kemudian datang pula si digital nomad ini. Saya nak balik kepada digital nomad ini kerana buat saya nomad ni, kadang-kadang kita menggunakan nomad ni, kan itu saya rasa perkataan digital nomad ni dia berbau romantik kerana kita meromantisaikan sesuatu yang sebenarnya tidaklah begitu romantik, ya. Kalau nak cakap tentang nomad, ya, nomad dari erti kata yang original, ya, nomad seperti orang kaum Mongol zaman dulu, ya, Kublai Khan, Genghis Khan, itu nomad. Tapi hidup nomad itu bukan hidup yang mewah, ya. Hidup di padang, ya, naik kuda, tiap-tiap hari bergerak, nak kena cari makan, ada banyak cabaran, banyak tentangan, tak ada aircon, tak ada wifi, ya, zaman tu kan. Jadi ini hidup yang susah, keras, ya. Tapi zaman ini kita gunakan perkataan nomad ini untuk orang yang dengan kemewahan yang ada, kelebihan yang ada pada mereka itu, bila mereka pergi ke Afrika atau pergi ke Asia, mereka tak hidup macam Genghis Khan atau Kublai Khan, ya, mereka tinggal di hotel, ya. Jadi yang itu kadang-kadang bila saya menonton, saya tak minat sangat menonton video-video dia orang ni, tapi kadang-kadang nak terpaksalah kan nak faham mentaliti dia orang ni. Bila mereka cakap tentang ini budaya Bali, ini budaya Thailand, ini budaya Vietnam dan lain-lain lagi kan, mereka makan nasi goreng. Tapi nasi goreng yang dimakan tu dimakan di hotel. Ya, ini bukan nasi goreng warung, ya. Mereka nak makan po Vietnam tapi bukan di warung, dia makan kat hotel. Jadi itu pun kita lihat jurang perbezaan tu luas, besar. Jadi mereka ingin rasa, ya, rasa local taste itu kerana mereka mencari autentisitas, ya, apa yang autentik. Tapi kerana autentik tu telah dibingkaikan dalam bingkai eksotik, maka identiti lokal itu dibekukan. Balik kepada dulu kita bercakap tentang postcard dan lain-lain, kan, bagaimana image ini penting kerana kalau mereka menggambarkan Bali itu sebagai tempat yang eksotik dari segi apa? Eksotik kerana ada sawah padi, ada petani, ada nelayan. Jadi dalam minda mereka itu, image yang ada pada minda mereka itu tak berubah. Jadi Bali akhirnya dikekalkan. Harus kekal Harus kekal gitu. Kita nak kamu, masyarakat lokal, kekal mundur agar kita dapat merasa bahawa kita di tempat yang eksotik. Jadi itulah kosnya. Itu harga yang dibayar untuk mengekalkan mitos eksotik ini adalah kemunduran masyarakat yang dikatakan eksotik. Dan saya rasa ini yang membuat saya risau kerana mereka sendiri tak sedar bahawa mereka telah mewarisi wacana dan ideologi kolonial kapitalis zaman dulu sendiri. Yang datang daripada negara mereka semua, kan? Yang peliknya yang di kes Bali ni yang mencetuskan huru-hara kat Bali ni adalah dua anak muda daripada Belanda, ya, yang datang, dan mereka tak sedar sejarah Belanda di Indonesia. Amnesia sejarah. Kan, amnesia sejarah. Kamu datang dari Belanda, takkan kamu tak tahu apa yang negara kamu telah buat ke Indonesia? Khususnya ke Bali, ya. Ya. Dan ya, menarik pasal apabila menonton video yang Prof bagi itu, apabila mereka buat review, kan, mereka mereview antara yang paling utama adalah internet lah. Antara itu adalah internet dan makanan. Betapa berbangganya mereka tentang murahnya, dengan view yang prop yang diorang ada, dengan harga dia setiap tunjukkan semua harga yang dia dapat akses dekat sana dengan begitu murah. Dan
apa yang penting juga adalah tentang iklim dan cuaca. Dan maksudnya seandai katanya pada ketika itu adalah musim panas di sana, maka mereka akan mula melarikan diri di tempat-tempat yang lain pula. Yang rasa untuk sesuai dengan iklim mereka kan. Jadi saya teringat tentang kalau kolonial dulu kan, kalau pada ketika waktu mereka ingin melarikan diri untuk mengelakkan daripada cuaca kan, mereka lari ke atas bukit kan dan sebagainya kan. Jadi ke Fraser Hill, Cameron Highlands. jadi situasi dia adalah ulangan semula. Ulangan semula. Yang pelik ni ulangan semula yang diulangi oleh anak-anak muda yang datang daripada negara-negara yang dahulu ni negara penjajah. Ya. Jadi kadang-kadang saya pun nak tanya, kamu tak belajar tak sejarah negara kamu sendiri? Kamu tak tahu tak sejarah Belanda, sejarah Inggeris, sejarah Perancis, ya? Yang kamu mengikut jalur yang sama, langkah-langkah yang sama, pergi ke tempat yang sama pun, tapi kamu tak sedar tak bahawa sebenarnya kamu telah datang ke satu tempat yang dahulunya dijajah oleh negara kamu sendiri. Nenek moyang kamu telah menjajah. Dan apa yang kamu lakukan ni tak ada bezanya. Tak ada bezanya. Cara bagaimana kamu telah memframekan, memingkaikan masyarakat Bali, Phuket dan lain-lain itu dalam satu keadaan yang di mana sejarah itu tak bergerak. Kamu telah dibekukan untuk selama-lamanya. Itu adalah taktik yang lama yang kita di Asia Tenggara patut kenal, ya. Tapi balik pada soalan tentang wang. Wang ni yang penting kerana saya rasa dua perkara. Pertamanya, kalau benar-benar lah mereka ni nak jadi nomad, betul-betul nomad. Okey. Kalau ini nak betul-betul nomad, pergilah nomad ke Afghanistan. Ya? Pergilah nomad ke Iraq, pergi nomad ke Syria. Tak ada kan, tak nak. Pergi ke Palestin. Cuba buat startup kamu kat Palestin, bantu orang Palestin. Tak ada. Ya. Kerana itu bukan eksotik yang mereka cari. Yang mereka cari adalah benda yang eksotik tapi aman. Dan tak mencabar diri mereka dan tak memaksa mereka berfikir tentang soalan-soalan penting gini, tentang kuasa dan lain-lain lagi. Jadi yang pertamanya saya rasa saya tak percaya bahawa mereka ni benar-benar nomad, ya. Mereka ni hanya turis sebenarnya. Kita patutnya menggunakan istilah digital turis. Ya. Turis jangka panjang. Turis jangka panjang yang kadang-kadang masuk tanpa permit ni. Itu satu. Yang keduanya saya rasa soal wang ni, ya. Yang poin yang Azam bangkitkan tu penting kan, selalu dalam video-video mereka berkata murahnya makan, dan ini bukan hanya makanan lokal tapi makanan mereka juga, ya. Steak kat Bali tu murah, lagi murah daripada steak di England, ya. Jadi ini bermakna bahawa walaupun mereka sedar atau tidak, sebenarnya mereka sendiri membuat perbandingan gitu, dan perbandingan ini adalah perbandingan sosioekonomik, ya. Jadi kalau bila mereka begitu seronok bila lihat makanan kat Bali itu murah. Soalan yang mereka tak tanya itu, kenapa makanan di Bali itu murah? Kenapa makanan di Bali itu murah? Kenapa makanan di Vietnam itu murah? Kenapa makanan di Thailand itu murah? Untuk kamu. Untuk kamu. Tapi untuk masyarakat lokal tak semestinya benda itu murah, ya. Malah kita tahu Asia Tenggara sekarang ni dilanda krisis ekonomi. Di hampir semua negara di Asia Tenggara, masyarakat umum menghadapi masalah untuk membeli makanan. Beras, ayam, sayur dah jadi mahal, tapi buat mereka ni murah. Ya. Jadi di sini balik kepada soalan, ya, kedudukan subjektif, subject position mereka. Kamu ni sebenarnya di mana? Bukan hanya kamu di Bali, tapi kamu adalah orang daripada negara utara yang datang ke Bali. Subject position kamu, walaupun badan kamu, jasad kamu di Bali, tapi status kamu masih status Eropah, masih status Barat. Itu yang mereka tak sedar, ya. Dan tanpa kesedaran itu, saya rasa perspektif mereka tak akan berubah, ya. Pernah dulu sekali, ni sebenarnya bukan satu fenomena yang baru. Lama dulu, lebih 20 tahun dulu, bila saya mula membuat penelitian di Indonesia, saya sering di Yogyakarta kerana banyak teman akademik saya di Yogyakarta, kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Satu hari itu saya jalan, nampaklah golongan backpacker ini daripada negeri-negeri Eropah lah, ya, Barat. Ada satu jalan tu, lorong kecil, banyak sampah. Dan mereka sangat senang hati mengambil foto sampah tu. Ambil foto sampah dengan grafiti, semua ambil sampah. Lepas tu, kerana saya fasih bahasa Jerman dan bahasa Perancis, saya faham apa yang cakap tu. Jadi mereka kata, ini betul-betul autentik. Inilah yang kita cari. Jadi,
Kan pelik kamu datang daripada Eropah, datang ke Yogyakarta, nak ambil foto sampah dan grafiti di jalan. Tapi kalau kamu balik ke Perancis, balik ke Belanda, balik ke Jerman, kalau sampah tu di depan rumah kamu, sudah tentu kamu tak akan anggap ini eksotik kan, nak keluar ambil gambar sampah depan rumah saya. Tak ada. Jadi, kenapakah sampah itu tiba-tiba menjadi eksotik apabila mereka datang ke sini? Tapi sampah yang sama, kalau saya ambil angkut sampah tu, saya hantar ke rumah mereka balik di Eropah, sudah tentu mereka tak akan gembira nampak sampah di depan rumah mereka. Jadi, persepsi itu, bagaimana mereka mempersamakan benda-benda seperti kemunduran, sampah, grafiti itu dengan diri kita, budaya kita di Asia. Inilah yang kita sebut, cultural perspectivism. Perspektif budayanya yang sempit sebenarnya. Dan ini kerana ramai di kalangan nomad ini menganggap mereka ni orang yang berminda terbuka. Kerana mereka ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi kita manusia cosmopolitan, kita terbuka. Tapi sebenarnya perspektif kamu tu sangat sempit. Dan pengetahuan sejarah kamu itu cetek sekali. Ya. Dan itu belum lagi kita melihat adanya kasta, Prof, kan? Bila kita menyebut tentang digital nomad, orang yang datang kerana dengan adanya modal dengan mereka masuk ke negara kita, dengan orang yang mungkin datang dengan simpati masuk ke negara kita. Maksud saya adalah refugees ataupun pelarian kan. Jadi itu kan ada kasta yang layanan yang berbeza sekali kan. Sama ada negara, state memberikan kepada mereka, menunjukkan bahawa bagaimana modal itu menjadi satu tunjang yang sangat penting dalam dunia hari ini. Dan modal itu telah menjadi pasport. Ya. Kalau menjadi pasport. Dan memang benar kan, kalau kita lihat, nak cakap tentang nomad lah, manusia yang bergerak. Ada berjuta pelarian politik di seluruh dunia ini. Tapi kita tak pernah menganggap pelarian politik dan pelarian refugee daripada Afghanistan ke Syria atau Rohingya itu sebagai nomad. Tak, mereka dianggap beban. Tapi cuba bayangkan, katalah ya, ini satu hipotesis. Katalah ada satu negara sangat kaya, ya. Dan negara ni sangat-sangat kaya macam Liechtenstein, kaya macam Luxembourg gitu, kaya, semua orang dia jutawan. Negara ini diserang, ya. Jadi orang di negara itu semua nak lari. Saya rasa kalau setiap pelarian tu membawa berjuta-juta dolar, tak ada halangan, ya. Sila masuk. Lagi kita suka. Masuklah, bawa duit kamu, bawa kapital kamu, bawa pelaburan kamu. Jadi masalahnya adalah wang. Tapi selain daripada perbezaan wang ini, ada juga perbezaan antara relasi kuasa negara bangsa, ya. Jadi balik, kita fokus hanya kepada nomad, orang yang ingin menjadi nomad, ya. Kita lupakan pelarian politik sebentar, tapi kita fokus hanya kepada mereka yang ingin menjadi digital nomad ini. Benarkah idea ini bahawa sesiapa pun boleh menjadi digital nomad? Ya. Saya masih ingat dulu tahun 90-an bila saya belajar di England, ada satu iklan di stesen metro kat London, ya. Syarikat penerbangan British Airways, ya, British Airways. Dan dalam iklan tu ada gambar orang daripada seluruh dunia. Jadi ada seorang petani daripada Amerika, American farmer, dan kemudian ada petani daripada India, Indian farmer. Dan slogannya British Airways connecting people across the world. Jadi idea yang disampaikan tu adalah oleh kerana adanya British Airways ni, petani daripada Amerika boleh berjumpa dengan petani di India. Bila saya lihat poster tu, saya pun ketawa. Kerana memang benar. Kalau ada petani daripada Amerika, dari Texas ke mana ke, dia nak pergi ke India, boleh. Dia boleh simpan duit, dia boleh pergi. Bawa keluarga pun boleh pergi holiday ke India. Tapi katakan ada petani daripada India, dari Uttar Pradesh atau Gujarat, ya. Dia himpun duit seumur hidupnya. Dia naklah pergi nak pergi Amerika sekali, nak tengok Disneyland. Saya rasa visa pun tak dapat. Kan? Visa pun tak dapat. Ya. Jadi, di situlah kita lihat elemen rasisme yang ada dalam perhubungan international relations. Nah, ini yang kita tak sebut dalam international relations. Kita membuat sangkaan bahawa semua negara bangsa ini sama. Dari segi abstraknya, ya memang tiap negara bangsa itu adalah satu konsep abstrak yang sama. Tapi realitinya adalah negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, kita tak mempunyai hak yang sama. Jadi balik kepada soalan digital nomad. Katalah ada anak muda dari Bali.
Dia pun nak jadi digital nomad. Dia pun nak ikut sama. Dia nak pergi Luxembourg, dia nak pergi Belanda. Ya. Dapat visa tak? Kemungkinan tinggi tak akan diberi visa, tak akan diberi izin untuk pergi ke Eropah. Jadi dalam ruang yang dikatakan terbuka ini dan bebas dan adil, ya, saksama, kita semua ni equals, sebenarnya dia tak ada equality. Kerana pada dari dulu lagi, zaman kolonial, balik kepada soalan kapital, ya. Kapital itulah yang memperbolehkan kita bergerak. Jadi orang miskin tak boleh bergerak. Nah, ini buat saya adalah satu isu yang sangat penting buat kita dalam yang hidup di negara-negara membangun, negara-negara selatan, ya, kerana ini masa depan kita, khususnya masa depan generasi muda. Kerana occupational mobility dan geographical mobility itu sangat penting untuk kejayaan kita. Tapi kalau anak-anak muda kita tak dapat, ya, kerja di luar, belajar di luar dan lain lagi, oleh kerana sekatan-sekatan begini, saya rasa yang mereka yang cakap tentang dunia baru lah, new world lah, ini semua dunia kosmopolit, ini semua bohong belaka, ya. Dan buat kita dalam dunia akademik, saya nampak sendiri, ya, berapa kali dah saya ke Amerika, ke Eropah untuk conference international. Mujur kita, warga Malaysia, warga Singapura, agak senang lah untuk kita ke sana dengan pasport Malaysia, pasport Singapura. Tapi berapa kali dah saya ke conference di Germany lah, di Belanda kah, tiba-tiba bila sampai, teman-teman saya daripada Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, dari Indonesia, tak dapat masuk. Itu realiti. Nah, ini bukan fakir miskin. Ini profesor. Ini profesor dari Indonesia yang tak dapat visa. Profesor dari Thailand, profesor dari Filipina yang tak dapat visa. Kenapa? Kerana status negaranya. Jadi bila kita nak cakap tentang dunia baru, dunia visual, dunia maya ini, kita semua ni equal, itu equal apa? Di mana equality-nya? Betul. Maknanya berlakunya jurang ketaksamaan, Prof, kan? Bukan hanya dari sudut politik tapi juga ekonomi. Dan jurang ini bukan semula jadi. Ia direka dan dibuat oleh manusia. Ya. Dan itulah sistem yang kita hadap dan hidup pada hari ini lah. Dan menarik juga bila Prof sebut tentang innocent tadi, kan, mereka datang yang bagaimana mereka ni sebenarnya, boleh ke saya cakap kalau mereka ini tanpa sedar, mereka sebenarnya adalah menjadi ejen kepada ejen kepada kolonialism tu, kan, tanpa sedar. Sebab mereka datang dengan niat yang baik. Mereka datang untuk membawa wacana teknologi, membawa perkara-perkara kemajuan dalam tempat-tempat tersebut. Tetapi tanpa sedar, mereka juga adalah ejen kolonialism apabila berlakunya peminggiran, berlakunya gentrifikasi, berlakunya perkara yang menyebabkan orang tempatan hilang daya mereka kerana adanya mereka. Sebab kalau mereka katakan bahawa mereka benar-benar jujur, sebab sepatutnya yang mereka bangunkan adalah kemahiran dan juga keilmuan tempatan itu sendiri. Tetapi yang dibawanya adalah tetap daripada negara mereka. Dan juga apabila mereka cuba untuk mempamerkan pengetahuan lokal tu, oleh kerana kedudukan mereka, posisi mereka tu yang istimewa, juga bermasalah. Banyak contoh, kan, ada influencer dari barat yang datang ke Afrika, datang ke Asia, dan mereka ketemulah resipi, katalah resipi nasi goreng ke resipi laksa ke apa. Jadi mereka nak perkenalkan kepada seluruh dunia. Saya baru makan laksa, jadi laksa macam ni, dia ceritakan. Tapi apabila laksa itu dijadikan satu yang viral, yang global oleh influencer daripada utara ni, pengetahuan lokal itu akhirnya bukan hilang, tapi dikomodifikasikan sebagai satu bahan yang dapat diviralkan oleh mereka. Yang mendapat untung tu mereka, bukan kita. Jadi ini berlaku berkali-kali, kan, daripada laksa sampailah ke batik dan lain-lain lagi, kan. Jadi ini masalahnya, dan memang benar, saya rasa mereka ni bukan berniat jahat, ya. Mereka ni bukan pengikut Hitler ke apa ke sebelum mereka datang. Mereka tak datang ke Asia kata saya nak rasis di sana. Tak. Jadi kadang-kadang susah pun kita nak mengkritik mereka kerana mereka tak sedar. Jadi di manakah datangnya kesedaran itu? Kesedaran itu dari sejarah. Jadi buat saya, kan, dan saya dah mengajar di Eropah lebih 20 tahun. Yang saya khawatir adalah, bila saya mengajar tentang sejarah kolonial, yang saya dapat lihat, yang saya pernah lihat di Eropah adalah masyarakat Eropah sendiri tak benar-benar faham sejarah kolonial mereka sendiri, tak tahu sejarah kolonial mereka sendiri. Jadi oleh kerana itulah yang datang ni
mereka mewarisi ideologi yang sama tanpa kesedaran. Dan ini yang buat keadaannya lebih rumit. Ya. Dia kalau saya boleh bangkitkan sikit Prof tentang kedaulatan ya. Sebab kalau saya sentuh sikit je tentang digital nomad ni sebenarnya berlaku juga yang kalau mungkin kalau di Malaysia itu yang kalau kontroversi itu kan network school yang baru-baru ni telah memindahkan pusat operasinya ataupun memindahkan projeknya itu ke Kazakhstan. Tapi antara yang disebut mereka membawa nilai 500 juta USD sekitar investment yang dibawa masuk ke dalam negara dan negara hilang dengan tiadanya mereka. Satu, modal itu menjadi pasport. Tapi yang kedua menarik juga adalah tentang bagaimana idea tentang mewujudkan state network. Maksud dia bagaimana negara fizikal ini datang kemudian, tetapi negara di dalam alam maya itu yang menjadi transaksi sebenar, di mana proses penjualan dan sebagainya baru diterjemahkan kepada alam fizikal. Dan kalau kita boleh kaitkan juga dengan krisis ataupun fenomena, bukan fenomena, kes yang berlaku di Bali apabila berlakunya diskriminasi, mereka boleh melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi bagaimana Prof melihat sedikit tentang digital nomad ni akan terkaitannya dengan kedaulatan? Sebab perkara ini tentang kedaulatan ini juga terkait dengan kolonialisme dulu kan. Jadi bagaimana Prof melihat tentang kedaulatan? Okey, dahulunya kan tadi Azan sebut tentang capital itu sebagai leverage lah. Tapi yang kita lihat itu adalah pelaburan itu telah dijadikan senjata. Jadi kan it has been weaponized, telah menjadi senjata, dan ini dari dulu lagi. Kapital itu memang digunakan, diperalatkan sebagai senjata. Kalau kamu nak membangun, buka pintu untuk kita. Kalau kita tak masuk, kita tarik balik pelaburan kita. Jadi itu menjadi ancaman. Itu pertama. Keduanya, isu kedaulatan ini balik kepada konsep negara bangsa. Suka tak suka, kita hidup di zaman moden di mana negara bangsa itu adalah paradigma dominan seluruh dunia. Jadi setiap negara bangsa itu ada tanggungjawab untuk pada rakyatnya sendiri. Tapi apabila berlakunya, wujudnya fenomena ini, iaitu individu yang kadang-kala banyak pasport, banyak identiti, dia boleh jadi rakyat A, B, C sekali. Kadang-kadang ada banyak negara yang terbangun, yang telah maju, yang mengiyakan, membenarkan rakyatnya memegang beberapa pasport dia. Jadi, itu satu masalah. Kerana kita tak tahu dia ni siapa. Dia, kamu ni orang Amerika ke, orang Jerman ke, orang Brazil ke, apa benda ni. Itu satu. Jadi, ini mengkelirukan proses urus tadbir mana-mana negara. Khususnya untuk negara-negara yang membangun macam kita. Kerana kita masih dalam proses cuba nak membangun negara bangsa kita. Itu satu. Keduanya, ia sebenarnya terkait dengan satu konsep yang lama, iaitu konsep extraterritoriality. Di mana pada zaman kolonial dulu, apabila datangnya kolonial kapitalis daripada Eropah dan Amerika datang ke rantau kita, apabila mereka ingin mencari jalan masuk ke dalam masyarakat kita, ekonomi kita, salah satu tuntutannya adalah dalam segala perjanjian yang mereka buat itu, rakyat mereka mesti diberi kebebasan mutlak. Kamu tak boleh sentuh rakyat kita. Kalau kamu nak adakan hubungan diplomasi dengan kita, maknanya rakyat kita itu tak boleh dihukum mengikut hukuman kamu, tapi ikut undang-undang kita. Jadi di mana rakyat tu datang, rakyat asing tu datang, dia membawa sistem perundangan dia sendiri. Jadi saya rujuk saya kepada buku saya tentang kedatangan Amerika di sini, dan dalam appendixnya ada beberapa perjanjian. Yang menarik kalau kita membaca perjanjian ini, saya mula dengan ini perjanjian Amerika dengan Thailand. Inilah perjanjian yang dibuat oleh Edmund Roberts, Edmund Roberts Treaty. Jadi kita lihat artikel kedua. Ini apabila Amerika membuka relasi diplomatik dengan Thailand. Thailand negara pertama yang mengiktirafkan Amerika di sejarah Asia Tenggara. Thailand yang pertama. Kerana Thailand belum dijajah, tak dijajah. Jadi artikel kedua. The citizens of the United States shall have liberty to enter all the ports of the Kingdom of Siam with their cargoes or whatever
kind the said cargoes may consist, and they shall have liberty to sell the same to any subjects of the king and others who may wish to purchase the same, blah blah blah. Jadi basically apa yang maknanya adalah pedagang Amerika yang datang itu diberi hak dan kebebasan untuk berdagang, tapi juga untuk membeli tanah, membeli rumah dan lain-lain lagi, dan dia tak boleh disentuh. Kita lihat pula perjanjian Amerika dengan Brunei ini tahun 1850. Artikel kedua juga ni antara kerajaan Amerika dan kerajaan Brunei. Artikel kedua. The citizens of the United States of America shall have full liberty to enter into, reside in, trade with, and pass with their merchandise through all the parts of the dominions of His Highness the Sultan of Brunei, and shall enjoy therein all the privileges and advantages with respect to commerce and otherwise, which are now or which may hereafter be granted to citizens or subjects of the most favoured nation. Jadi, Amerika mendapat status istimewa. Dia menjadi most favoured nation. Jadi, di Jepun, di China, di Thailand, di Brunei, apabila Amerika masuk, artikel pertama tu dalam perjanjian mereka adalah untuk menjamin hak rakyat mereka. Jadi kalau mereka melanggar undang-undang di Thailand, mereka tak akan dihukum di sana. Mereka akan dihukum mengikut undang-undang negara mereka sendiri. Nah, kan ini satu masalah, menjadi satu soalan untuk kita, negara-negara membangun, kalau ini menjadi satu trend baru, di mana semua nomad yang datang ni lah, sekarang ni ada digital nomad, mungkin nanti ada apa lah jenis future nomad lah, apa benda lah, nomad semua datang, dan tiap-tiap satunya akan mengklaim bahawa saya adalah warga international dengan beberapa pasport. Ini akhirnya akan menimbulkan masalah dalam urus tadbir negara, sistem perundangan negara dan lain lagi, kerana negara bangsa yang kecil, negara-negara yang bangun, kita tak mempunyai keupayaan untuk nak handle masalah-masalah begini, kerana ini masalah yang kompleks yang melibatkan bukan hanya negara tapi beberapa negara dan pusat-pusat kuasa yang tak semestinya berada di sana. Jadi balik kepada soalan kedaulatan, kedaulatan tu apa yang dah berlaku kepada kedaulatan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, apabila kita pada satu sisi memang nak pelaburan dari luar. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah apabila pelaburan dari luar itu juga membawa kedatangan individu-individu yang tak semestinya membawa impak yang positif kepada masyarakat kita, dengan dampak-dampak yang lain. Jadi kita baliklah pada soalan itu, balik kepada soalan kedaulatan. Dan saya rasa ini satu isu yang penting. Baru sekarang ini kita mula sedar. Fenomena ni dah berlangsung berapa tahun dah, berapa dekad dah, tapi kita dah mula nampak dampaknya, di mana bentuknya enclave. Kita lihat di Thailand ada setengah kota tu, boleh kata dah semua tu dah dibeli oleh orang Israel, orang Rusia dan lain lagi. Jadi ia menjadi negara dalam negara. Kan? Jadi kerana itulah kadang-kadang kita pun nak kena soal logik neoliberal kapitalis yang kita sendiri pegang dan percaya, kan, kerana apakah ini pembangunan yang kita nak? Ini soalannya. Apakah ini pembangunan? Kita tak menolak pembangunan, tapi takkan pembangunan itu tak ada juga had dan apa norma-normanya. Ini masalahnya. Dan saya terfikir seandainya sudah wujudnya foreigner enclave ni, Prof, dan anda kata satu ketika kita melalui fasa keruntuhan dunia digital, dan ketika itu mungkin mereka meninggalkan tempat-tempat yang telah pun dibangunkan untuk mereka dan mereka berlalu pergi dan apa kesudahan kan, kerana kan ini kan masalahnya banyak negara-negara membangun, khususnya negara-negara selatan, kerana kebutuhan kita perlu berdagang dan kita perlu pelaburan dari luar. Jadi kita menyediakan infrastruktur. Jadi banyak negara-negara bangun sebenarnya telah menjadi facilitator state, iaitu tugas negara itu bukan untuk membangun dirinya tapi membuka ruang untuk orang lain datang untuk membangunkan kita, kan. Jadi kita sediakan infrastruktur, apa yang mereka nak kita beri. Tapi masalah dengan ekonomi bubble begini, besok dia boleh meletup, Dan bila dah pecah bubble tu, mereka ni lagi. Jadi apa yang ditinggalkan adalah hotel-hotel kosong, bangunan kosong, gedung-gedung kosong dan lain-lain lagi. Dan ini kan pernah berlaku. Kita masih ingat krisis kewangan tahun 90-an. Apa yang berlaku di mana semua kapital ni cabut lagi, overnight gitu. Dan saya rasa kan dewasa ini banyak orang dah mula bercakap tentang
AI bubble yang tak lama lagi akan pecah, ya. Nah, kalau itu berlaku, baliklah kepada masalah yang sama. Jadi isunya apa sebenarnya? Isunya adalah ketergantungan kita, dependensi kita kepada modal luar. Dan ini adalah masalah semua negara membangun, semua negara selatan. Inilah isu yang kita patut bahas, ya. Jadi bila yang menyedihkan buat saya adalah apabila berlakunya kontroversi di Bali ni kan, orang cakap tentang rasisme dan lain-lain. Lagi itu memang benar, itu memang aspek masalahnya, tapi itu bukan masalah pokoknya. Itu simptomnya. Simptomnya, masalah pokoknya, kumannya itu adalah kebergantungan kita, dependency. Dan itu yang harus kita ajar di universiti kita. Apakah itu dependency theory? Mengapakah dan bagaimanakah negara-negara selatan akhirnya tergantung dan terjerat dan terikat kepada modal luar. Nah, inilah ketidakadilan ekonomi pada tahap global yang kita tak bincang. Dan oleh kerana kita tak bincang dan tak faham, datanglah nomad-nomad kecil ni. Nomad-nomad ni, mereka ni seperti kuman-kuman kecil. Mereka yang tak bersalah. Mereka tak tahu bahawa mereka pun ada terbabit dalam masalah ini. Mereka, you are not the solution. You are the problem. Anda adalah sebahagian daripada masalahnya. Dan kerana itulah juga bila berlaku dia benda-benda begini, saya rasa dialog itu penting, ya. Saya rasa yang penting adalah kita nak kena mendidik. Termasuk pelancong yang datang. Kita nak kena mendidik mereka. Ya, kalau kamu nak datang ke negara-negara membangun, ya, kalau kamu anggap kita ni eksotik, kamu nak kena tanya diri kamu sendiri, ya. Kenapa kita yang eksotik? Kerana kita tak anggap diri kita eksotik. Kita menganggap diri kita manusia biasa. Kamu yang melihat kita eksotik. Jadi kalau kamu melihat kita eksotik, dari mana datangnya eksotisme itu? Bukan dari kita, dari kamu. Kamu yang membawa masalah kamu kepada kita. Jadi kan ini adalah sebahagian, dan saya harapkan kita akan semakin matang di mana dalam cara bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara luar, bangsa-bangsa lain dan lain-lain lagi. Kita mungkin dapat membentuk satu wacana baru yang lebih inklusif, ya. Dan masalah pokoknya balik kepada geng Bali ini adalah mereka sangka mereka terbuka tapi sebenarnya tertutup, ya. Dan mereka tak sedar mereka dalam tempurung, ya. Jadi adakah mungkin itu adalah cadangan kepada Prof kalau mungkin saya boleh tanyakan bagaimana untuk kita mengimbangi, sebab modal itu satu, kita perlukan modal, tapi dalam masa yang sama mereka pun tidak sedar bahawa mereka itu menjadi ejen kepada proses yang telah berlaku pada hari ini. Tapi dalam keadaan dunia yang berkembang, dunia yang tanpa sempadan, dunia digital yang sangat luas, kita tak boleh menolak fenomena itu. Tetapi bagaimana untuk kita mengimbangi agar ada mungkin batasan-batasan yang perlu dipelihara agar kedua-dua pihak, baik orang yang menerima dan orang yang mendatangi itu, mereka sedar tentang fungsi dan juga keadaan mereka. Sebagaimana contoh kita berikan tadi, kalau betul kehadiran kamu adalah untuk memberikan teknologi ataupun membangunkan setempat itu, harusnya bagaimana tidak meninggalkan penduduk-penduduk tempatan, budaya asal, supaya ia terus terpelihara. Dan rasa dalam proses itu kan, ia satu proses dua hala, iaitu kita nak kena berdialog bersama mereka, ini masyarakat internasional, baiklah dalam bentuk digital nomad ke, pelancong ke, pelabur ke, tapi juga kita nak kena mula dengan diri kita sendiri, iaitu mendidik masyarakat kita, ya, yang kita begitu gairah nak mengeksotikkan diri kita, ya. Yang ini yang saya tak faham. Saya tak faham hingga ke hari ini kenapalah kita di Asia Tenggara ini sangat suka mengeksotikkan diri kita sendiri. Macam kita nak menarik perhatian dunia. Tengoklah kita ni eksotik, kita ni eksotik. Ini kita ni bukan monyet dalam zoo kan. Jadi kenapa kita mengeksotikkan diri kita sendiri? Dan konsep eksotik ini ada hubungannya dengan kuasa, dengan perception, dengan identiti. Jadi kan itulah perbincangan begini harus bermula di kalangan kita dulu. Satu. Keduanya, kita juga nak kena fahamlah bila kita mengundang, kita menjemput, ya, pelaburan dari luar, modal dari luar, ada dampaknya. Jadi masyarakat kita sendiri mesti sedar, ya. Jangan kita kerana masalahnya kita juga bersaing dengan negara jiran. Jadi mereka dapat banyak ini, mereka dapat banyak ini, kita nak lagi, ya. Jadi sifat kompetitif ni, bersaing berlumba untuk membuka ruang ini, bermakna akhirnya kita semua yang kalah. Kerana kita melemahkan
struktur negara bangsa kita, sistem hukum-hukum undang-undang kita hanya untuk merebut, untuk mengejar pelaburan dari luar. Walhal dampaknya akhirnya akan dirasa oleh kita. Jadi katalah besok AI bubble ni meletup, mereka ni semua dah cabut lagi. Yang kesannya yang hotel kosong tu semua beban tu jadi beban kita lah. Jadi jangan kita ulangi masalah kesilapan yang sama. Jadi oleh kerana itulah saya rasa kita mula balik dengan pendidikan, pendidikan umum, basic understanding of economics, yang bagaimana ekonomi antarabangsa ini bergerak. Ini bukan magic, ini benda yang kita boleh faham. Kalau kita belajar dan fahami sikit demi sedikit, kita lebih peka dan kita celik melihat bagaimana halusnya ideologi neoliberal ini sebenarnya bergerak. Kita nak kena mula faham itu. Kerana selalunya bila berlakulah kontroversi begini, kita bercakap tentang benda-benda sampingan, tentang dia ni rasis, dia tu dan lain-lain lagi. Okey, itu sebahagian, tapi itu bukan pokoknya. Pokoknya adalah struktur. Jadi balik ke sana. Prof, saya kira cukup perbincangan kita pada hari ini. Dan saya kira bahawa digital nomad ni satu isu yang mungkin jarang-jarang diperbincangkan kepada umum, dan hari ini kita membawa perbincangan ni. Dan saya mengharapkan saya rasa wacana digital nomad ni harus dikembangkan lagi, Prof, kan, agar kita semua menjadi orang yang mungkin prihatin dan juga cakna, bukan hanya sekadar seronok kan, pelancong. Kita biasa sifatkan pelancong, pelancong datang beramai, ataupun istilah kita panggil, ni tempat expat. Kalau dulu kita panggil expat. Dan sekarang ni digital nomad lah, orang yang bekerja dengan laptop kan. Dan saya kira itu, Prof, terima kasih banyak. Saya rasa untuk teman-teman penonton, terima kasih untuk menonton episod ini. Jangan lupa untuk subscribe Projek Budiman di YouTube, dan juga turut disiarkan podcast ini di Spotify dan Apple Podcast. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih, Prof.